Okay, hari ni aku nak share sikit kopi favourite aku daripada brand Vibo. Sebelum ni aku ambil yang orange, tapi yang ni aku try yang ni. Yang ni kopi putih. Kopi biji putih. So yang ni lagi okay dan kurang pahit untuk yang tak berapa yang minat pahit lah. Tapi aku okay je, cuma aku nak try lah. Sebab yang ni ada antioksidan and then dia kurang asid. So yang ni di antara yang terbaik, kopi biji putih yang terbaik juga. Brand Vibo ni dia banyak buat kopi. So aku try lah. Tapi yang the best part dekat sini, dia ada carbo blocker. So tak semua karbo dia akan serap. Dan separuh yang dikeluarkan tu akan keluar menjadi fiber. Siapa tahu pun dia akan keluar fiber, keluar sebagai fiber. Macam tu lah. Dan bagusnya, bila kita ada carbo blocker, so penyerapan kalori daripada karbo akan berkurang lah. Dan kita punya kalori intake harian pun akan berkurang. So baguslah untuk orang yang tak pandai jaga makan apa semua tu. Tapi jangan bergantung pada kopi ni saja. Still kita kena diet, buat kalori deficit ataupun senaman. So baguslah untuk tingkatkan kafein ni, bagus untuk tingkatkan fokus kita. So banyak lagi benda-benda yang baik daripada kafein ni. Dia bukan hanya untuk orang yang nak fokus kerja ataupun nak mau tidur saja. Banyak lagi benda-benda yang dapat membantu kita kafein ni. Tapi jangan terlalu banyak pun aku tak okey juga. So hari ni aku try mix jadi mocha. Selalunya aku buat caramel. Kopi caramel, hari ni mocha. Sekejap aku angkat sikit. Kopi mocha. Yang penting yang ni low calorie, low sugar. Yang tu yang paling penting. So bagi siapa yang nak dapatkan kopi yang ada carbo blocker macam ni, boleh tekan beg kuning kat bawah. Letak. Memang sedap, rasanya memang sedap. Tapi dengan tengok cara hampa ambil lah. Tapi kalau macam ni, hampa nak ambil kosong pun tak ada masalah. Sebab dia kurang pahit daripada kopi yang biasa. So memang the best lah. Siapa yang berminat, letak beg kuning kat bawah.